Dua, tiga ekor. Oh, dapat ekor. Tiga ekor naik. Hello, assalamualaikum, selamat pagi guys. Okay, sekarang aku berada di Tasik Air Ganda. And hari ni kita target nak casting toman. Kalau bonus kita dah mungkin nak cari sembarang kalau ada lah. So dah lama aku tak datang sini. So kita tengoklah trip hari ni boleh gasak atau tak. So jom kita saksikan. Okay, kelihatan. Tadi bukan anak yang kita tengok tadi lah. Ni kelompok lain. Kelihatan anak. Wadi sila teka cepat. Jadi kat mana ni? Tadi lah sini. Ke kiri ke kanan ke? Kanan. Oh, boleh ni. Mari. Pai. Mana bang? Oh, blok. Ya, pak ya abang ni. Ah, sudah kena. Yes, kontrol. Yes. Ah, sudah kena. Yes, kontrol. Yes. Takut ah. Tidak awak. Main dah, sangkut tu. Tak apa, pelan-pelan. Setiasa cekang tak apa. Kita pi ya. Kita pusing dah. Ada Ni. ikan lagi ah? Ni kita strike dulu. Bola, ada. Lucut. Toman ada, pandai ambil atau tak pandai saja. Toman ada. Ha? Kena lorong betul? Lihat tak kena. Tak ada lah. Saya rasa lekat tadi. Tak tahu. Kadang mungkin kena hook belakang, tapi bila main-main sangkut hook depan. So dia lucut lah. Dia kena kayu tadi ke tak kena kayu. Dia boleh lah. Toman ada. Sayang ni. Pandai ambil atau tidak saja. Oh, awal-awal Dua, tiga ekor. Oh, dapat ekor. Tiga ekor naik. Oh, masuk ke bawah. Tahan. Oh, tupah apa? Tuan nampak gewang lah tu. Aduh, tiga ekor naik tadi. Nampak gewang lah tu. Sebab plastik tu nampak naik tau. Tiga ekor kali lah. Oh. Hitam-hitam. Gila nak tiga ekor. Oh, blok. Oh, fuck. Tak dah dia ni, umi tak? Tiga ekor. Oh, sudah tak hitam-hitam. Hitam elok semua seganggan lah saya. Bawah pokok ke atas pokok. Ambil. Anak teman. Ini nak main rupanya. Teman cekak. Ya tu ni. Hang tak kumpul. Teman cekak. Nak kena balik macam itu. Kecil ke besar? Jangan tuan, jual ni, kena. Tu kena pecah.
Teman rempit. Tembak atas. Allah. Dia laju. Oh, berjaya dirakam. Dia Ha, atas. Atas. Ha. Strike, bagus. Khabar lagi. Try dulu. Try dulu. Kepala dari situ. Oh. 6-0. Keluar. Sila ambil game anda. Ada dia makan rasa dia lari. Tak apa tak boleh duduk santai tu. Abang kena. Oh. Woi, nak haram. Oh, okey. Kecing oh, macam mana dia lucut? Dah lari. Kecing udah fight tu. Hore. Apa malang saya? Aku dah ingat okey boleh landed dah lah kali ni. Aduh. Si rambut terbaik. Aja, sorry. Kena. Aku kena yang tu. Wadi pun kena macam tu. Woi, lari kot. Dah musuh. Wah, kena. Tak usah. Tak apa pinjam jangan. Tengok tu main apa pensel tu. Dia mau ambil. Ada juga kala-kala. Boleh lah. Boleh lah ambil gambar. Boleh lah ambil gambar. Boleh lah ambil gambar. Okey lah. Boleh lah. Daripada yang tadi. Ya, sebab dia ada kepala situ. Tak cerai Tak cerah dekat, boleh lah. Ini cuba. Alhamdulillah. Baling-baling kena tu. Habis ni cepat. Duduk tepi kayu. Aku ingat sangkut kayu tu. Rupanya dia ambil. Tengok. Koi buruk ni. Ini murah sikit. Kecil. Biar ikan tu jadi sama ni. Oh, ini dah. Tak boleh double strike. Speed sikit. Okay guys, toman bujang 1 kilo lebih kot. Tak ada besar mana tapi okey lah. Color pun cantik. Makan di hak kau, deep crank 4+. Okay, so toman ni nak tunggu member strike. Tak nak strike pun, so kita release lah. Thank you teman. Mantap. Allah, nampak sayang tu. Sebarau ke apa? Macam sebarau, naik turun 3 ke 4 kali. Sampai rapat rambut lah. Nak haro putus. Tombak makan pun ni. Keceng, dia masuk kayu, disilang dengan kayu.
buih-buih saya. Wih, ya Allah. Untuk main dulu. Kau bah tu buih-buih. Dia makan cocok-cocok. Pakai apa? Spoon. Kena korek. Mana tu mati baik. Kecil. Dia tak mau makan. Oh. Dia masuk, dia pusing masuk kayu je tu. Ni silang kayu kat bawah ni. Besar ni. Oh. Buat 10 tu je. Okay guys, pukul 7.30. Jom kita gerak balik lah. Result macam tu je lah. Macam tu. Kena buli 10 pak. Dalam kira. Naik 2 ekor kecil. Tapi okey. Ada juga. So apa pun, kita jumpa lagi next video. Bye.